Hey guys, Assalamualaikum. Buka dulu. Apa hal dah berhenti tepi? Kan, oi, lama tidak berkumandang. Aku pun dah lama sebenarnya sejak check mic. Ada mic. Mic dah lama sampai baru jumpa. So, aku dah lama tidak bercerita pasal financial. Hari ni sebelum tu nama aku Hafiz Izami. Nama aku Hafiz Izami. So, video ni sebenarnya selepas aku berbual, aku berjumpa dengan orang kan. Jadi aku nak buat perkongsian sikit lah kan. Aku pernah tanya soalan ni dulu dekat klien lah. Jadi tadi aku jumpa dengan colleagues, aku pernah borak dengan team member aku. Dia tanya aku, macam mana kalau klien cakap diorang tak perlukan semua benda ni, semua benda ni semua bla 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 bla, apa benda semua. So macam ginilah. Hari ni aku nak ajak korang berfikir bersama dengan aku lah. Kita fikir sama-sama. Soalan ni aku selalu tanya dengan klien. Kadang-kadang ada orang cakap aku macam tak payahlah, cukup lah apa benda yang aku pencen besok, retire besok, cukup lah, mencukupi lah. Dia orang cakap macam gitu. Jadi aku pun macam betul. Aku tak cakap salah lah. Sebab benda tu tak salah tak aku nak cakap salah kan. Jadi aku ada satu soalan. Benda ni aku selalu tanya dengan klien aku lah. Dia macam ginilah. Dia macam gini. First kali, apa yang korang perlu buat, korang yang tengok ni, kalau korang nak buat, korang buat lah. Korang pergi kat EPF account korang, EPF tu, korang cari tempat yang kau boleh search dekat retirement tu. Kau nak cari retirement, dia anggaran bila kau retire tu kau ada berapa. Dia akan adalah soalan yang tanya increment kau setahun berapa, company kau potongan berapa, ada bonus ke tidak, bla bla bla, kau masuk. So nanti kau akan letak kat situ kau bersara umur 55 lah. Sebab 55 ke 60, 56 ke 60 tu dia akaun lain, dia akaun emas dia panggil. So ni akaun EPF kau. Dengar aku cerita benda ni slow. Ni soalan yang aku selalu tanya dengan klien dan korang boleh check sendiri lah. So bila korang calculate, bila kau retire besok ada berapa. Sebab aku ada juga klien yang kerja dekat oil and gas. Dia kata tak perlulah, diorang okey lah, inilah, inilah, whatever lah. Aku nak cakap macam inilah. Benda ni tak ada betul, tak ada salah. Dan aku tak cakap yang korang ni perlu compulsory untuk buat investment, compulsory untuk buat itu, ini, itu. Tidak. Tapi benda yang things for you to ponder, untuk kau fikir. Kita fikir bersama-sama lah. Kita fikir sama-sama. Kita fikir sama-sama. Jadi bila kau calculate, kau akan tengok. Bila kau calculate tu, kau tengok lah berapa. Ada orang yang aku dah jumpa, ada yang 700-800 ribu bila dia nak retire. Aku dah jumpa ada orang yang lebih kurang ada 1.5 million. Aku dah jumpa ada yang 3 juta. Ada macam-macam lah angka dan juga nombor yang aku dah jumpa. Dan aku akan tanya soalan yang lebih kurang sama. Kita ambil lah average umur kita hidup 74, 75, 73 lah. Ambil lah 20 tahun. Kau retire 55, 20 tahun lah. Kau nak sampai ke 76 tu, ambil lah average 20 tahun. Jadi katalah kau ada 700 ribu tu, engkau bagi 20 tahun tu. Lepas tu kau bagi 12 bulan. Kau tengok lah, surprisingly nanti kan, sekarang kan gaji kau katalah 4-5 ribu. Tiba-tiba bila kau retire, kau sebulan kau hanya boleh berbelanja 1,500 untuk kau survive lagi another 20 years. Kau kira kan. Korang kira sendirilah. Korang tengok video ni, sambil kau tengok, kau boleh kira. Aku tak tipu. Kau kira lah. Aku bukan nak bagi tahu cukup atau tidak, tapi kau tepuk dada dan kau tanya selera, benda tu mencukupi atau tidak. Okey ke? Mencukupi ke? Bila aku bersara besok, duit EPF ni cukup ke? Kau kira tau. Kau kira, jangan tak kira. Kira. Dan aku pun tanyalah soalan yang lazim. Aku tanyalah. Ini bukan untuk menakutkan. Aku lebih pada nak bagi awareness. Jadi bila korang aware benda ni dan korang akan nampak, sebenarnya macam ini. Tapi setiap orang different. Mungkin ada orang ni EPF dia bernasib baik, kerja bagus, pangkat besar, EPF dia banyak, jadi mencukupi. Ada orang kerja dah lama tapi pangkat yang bukanlah yang besar sangat, yang biasa-biasa. Mungkin dia pegawai, mungkin dia kerani. Bukanlah satu benda yang hina, tidak. Tapi kat sini hanya lebih kepada kesedaran. Korang kira cukup tak? So nanti bila kau nak retire, daripada kau 55 sampai 75 tu, bila tu average lah sebab average kita
selalu orang Malaysia lebih kurang dah 74, 73 lelaki akan meninggal lah. So perempuan lebih kurang dah 75, 76. So dia lebih sikit lah daripada lelaki on average. Mungkin kalau nasib korang baik, korang dapat bonus extra, kau boleh lah sampai macam Tun Mahathir kan, 100. Tapi kau kira sendiri lah, kalau umur 55 nak sampai 100, berapa banyak pula. Lepas tu soalan nombor 2. Lazimnya orang keluarkan duit EPF bila dia dah bersara umur 55. First kali dia akan selesaikan hutang-hutang yang dia ada. Ada setengah orang hutang dia banyak, rumah, kereta, kredit kad. Ada setengah orang hutang dia sikit. Itu kau tolak sendirilah. Kau kira sendirilah. Mungkin balance hutang kau. Katalah kau ada loan rumah. Sebenarnya loan rumah kau sampai umur kau 70. Ataupun ada lagi balance beberapa tahun. Kau kira tau. So duit yang EPF tu tadi mencukupi tak untuk kau settle rumah? Katalah kau nak buat bayar pula rumah tu, kau nak settle awal. Lepas 55, 56 kau nak settle pula rumah. Okey, tolak berapa? Lepas tu balance tu kau kira pula. Bagi 20 tahun, bagi 12 bulan tu. Kau orang kira sendiri lah. Soalan tambahan aku adalah, what if anything happen to you? Ataupun kita umur certain, selalunya umur kita macam gitu, akan berlaku lah benda-benda macam ni yang aku tengok. Ini normal benda ni normal. Kita bukan nak menakutkan, macam aku cakap, kita lebih pada memberi kesedaran. Kita nak create awareness. Selalunya bila kita umur macam itu, kalau parents kita masih ada, waktu tu diorang akan kurang sihat. Selalunya lah. Tapi kita doakan hari-hari. Jangan lupa hari-hari kita doakan parents kita supaya diorang sihat, wafiat, panjang umur mereka, murahlah rezeki mereka kan. Macam gitulah. Tapi ni normal. Aku nak suruh fikir, aku nak suruh kita sama-sama lah kita awareness tu. So bila sampai umur kita 56, 57, selalunya parents kita akan kurang sihat. Tu parents lah. What if kalau kita yang kurang sihat? Mungkin setengah-setengah orang bernasib baik, dia orang dah ada medical card. Mungkin setengah orang kurang bernasib baik, dia orang tak ada medical card. Fine, boleh pergi government, tak ada isu, boleh pergi hospital kerajaan. Cuma kadang-kadang ada hospital kerajaan punya ubat yang you still have to pay. Kau kena keluar duit sendiri. Ada benda-benda dalam hospital kadang-kadang dia akan cakap, benda ni tak ada subsidi by government. Kalau kau nak dapat rawatan juga, kena bayar ekstra lah. So macam gitulah. Benda inilah yang aku selalu cakap dengan klien. Kadang-kadang klien akan cakap, tak apalah dia okey. Aku pun okey. Sebab itu adalah pilihan engkau, bukan pilihan yang satu paksaan yang kau kena buat ni, kena buat itu. Tidak. Tapi kalau ada jauh di lubuk hati kau rasa macam, yelah, tidak mencukupi. Soalan aku adalah, apa yang kau nak buat? Apa yang kau boleh buat? Dan yang paling penting, apa yang kau akan buat? Apa yang kau akan buat? Kau tersasul-sasul. So aku rasa panjang sangat lah ni. Itu sajalah. Korang dah kira, korang renungkan dan fikir. Kalau aku cakap ni salah, aku mohon maaf lah. Tapi jarang lah, sebab aku dah duduk jumpa orang ramai, dah aku rasa benda ni lebih kurang sama je semua perjalanannya. So itulah. So fikir-fikirkan. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Assalamualaikum. Bye.